Weh, Zeekr 7X EV premium dari China yang nak lawan kelas global. Nampak premium dari jauh? Jom kita tengok dekat-dekat, jom. Lampu LED dia panjang, nipis, tak ada grill konvensional sebab dia fully electric. Handle pintu dia flush design. Side profile dia panjang, bentuk gaya sedan mewah. Perhatikan pada side mirror dia nampak canggih, kontras dengan colour body. Dan juga rim yang korang tengok yang besar ni, saiz dia 21 inci, tetapi yang bakal masuk Malaysia antara 19 hingga 20 inci. Inilah dia bahagian belakang Zeekr 7X. Perhatikan pada lampu brake dia sangat slim, comel dari hujung ke hujung dan ada tulisan 7X. Simple saja, menarik, cantik. Macam mana nak buka? Letak jari, tunggu. Tara, nak tahu berapa dalam? Tengok. Dari pinggang ke tangan. Dan kalau kau nak buka, tengok sini ada secret compartment. Aku nak tunjuk korang. Tekan jari kat sini, angkat. Sangat dalam kat sini. Kalau anak kau hilang, kau cari dekat sini dulu. Dalam ni. Masuk dalam dia full cabin futuristic. Memang smart. Screen 15.5 full touch screen dan juga ada ambient light sekeliling kabin. Tengok pada seat, okey, termasuk juga pada seat driver dan juga seat passenger ada electronic adjustable dan terbaik nak bagi tahu sini, nampak, perhatikan ni. Sini ada speaker. Speaker ni brand Zeekr sendiri dan dia ada banyak dari depan sampai belakang. Lagi satu yang menariknya, ni dia nak belanja sikit, panoramic sunroof. Dia nampak luas dan the best, panoramic ni dah siap tinted, tak payah nak bazir duit lagi. Dalam dia memang kau tak rasa macam dalam kereta, macam duduk dalam lounge mewah. Jadi kalau korang berminat untuk dapatkan kereta ni pada harga RM180,000 hingga ke RM230,000 mengikut varian dia, booking sekarang ni untuk 500 pembeli terawal, korang boleh layak mendapat harga itu. Tetapi selepas ni aku tak jamin harga itu mungkin akan sedikit meningkat. Dan juga Zeekr bukan saja keluarkan model ni saja, korang juga boleh tengok pada untuk kereta family Zeekr 009 dan juga Zeekr X. Korang boleh buat pilihan korang. Kalau berminat, datang ke Malaysian Auto Show bermula dari 9 hari bulan Mei hingga 15 hari bulan Mei ini di MAIPS. Lepas ni, jom kita tengok kereta lain, jom!